BXM masa tu so far sebenarnya skrip tu dah ada. Skrip tu sudah ada, sebab masa tu saya fikirkan macam kita ada Boy kan, movie 2, then ada Mekamato, then lepas tu BXM lah. Dan kita tengok balik, tak boleh delay lagi sebab kita kena bagi space kepada benda lain lah. So skrip tu dah ada, cumanya saya rasa of course lepas these years kita akan tengok balik skrip tu, kita kena olah balik setengah benda lah. So BXM memang 2027 insyaAllah, dan kita boleh expect ialah the reunion lah, sebab you have to remember that Boy ni the first scene dia ditinggalkan oleh bapak dia. So how dia akan jumpa balik dengan bapak dia? Balik cepat tau. Boy rindu ayah. Ayah pun akan rindu Boy. Ayah dan mak aku tak dapat datang. Sibuk katanya. Ayah aku kerja sebagai duta. Mak aku pula kena ikut dia. Tunggu ayah, Boy. Ayah akan balik nanti.